Kita sedar tak yang sebenarnya nikmat kesihatan ni nikmat yang paling mulia dan teragung sekali. Sebab bila kita dapat sihat, kita boleh dapat beribadat. Dan kita tak nak jadi orang yang leka dan lalai seperti mana yang Nabi sebut bila mana dia dalam kadar ada kesihatan yang baik. Sebab itu, nak sentiasa sihat, nak sentiasa baik tubuh badan, kita kena amalkan doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon keampunan daripadamu dan aku mohon kesihatan, afiat dalam agamaku di dunia dan di hari akhirat. Minta kepada Allah untuk badan kita sentiasa sihat, agama kita sentiasa sejahtera dan jiwa kita sentiasa aman. Kalau kita ni duit banyak, harta pangkat pun banyak, tapi kalau hati tak tenang, hati sakit pun masalah juga. Jadi kita kena sentiasa sihat, tenang, barulah awet muda dan bahagia hidup kita. Amalkan, pasti mustajab.